Bang, slow sikit part tukar filter tu. Laju now. Ni, tukar filter ni. Jom. So, filter yang aku pakai ni filter murah yang aku jumpa kat online. Kalau kau beli, kau akan dapat sekali Google ni. Dan filter ni antara filter yang selesa aku pakai. Kalau kau tengok bentuk dia, cantik kan? Futuristik macam tu. Ada dua tempat filter. Yang ni tempat keluar nafas. Untuk Google dia pula ada airflow dekat bawah dua, dekat atas pun ada dua airflow. So akan kurang beruap. Kadang-kadang kalau tak ada airflow ni, kau pakai sekejap je dah kelabu dekat sini. Pakai ni kurang kelabu. Dan kalau abang beli set mask ni, dia akan bagi 20 filter. Banyak tu. So lepas ni kalau kau buat kerja-kerja berhabuk macam grinder ke, spray-spray ke, atau kerja-kerja meracun rumput ke, insya-Allah selamat pakai ni. Cara nak tukar filter dia senang je. Mula-mula abang buka cap yang warna coklat ni, pusing arah lawan jam. Lepas tu abang keluarkan ring hitam kat dalam ni macam ni, and then dah keluar filter. Lepas tu ambil filter baru, letak balik, pasang ring hitam, skru balik cover coklat ni, ketat-ketat dah siap tukar. Simple kan, mudah kan bang kan? Jangan risau bang, getah dia ni lembut, selesa nak pakai. Saya dah pakai lama dah, tak rimas pun. And then cara pakai pun mudah. Yang ni abang letak atas kepala macam ni. Lepas tu tarik ke bawah. Yang dua ni abang tarik belakang leher, sangkut macam ni. Simple bang, selesa, mudah dipakai. Keselamatan pun insya-Allah terjamin. Pakai Google macam ni, lepas tu boleh buat kerja. Tak kisahlah welding ke apa ke, buatlah kerja apa-apa pun, udara pun tertapis. Nampak macam harga beratus kan? Tapi harga dia murah je. Tak percaya abang check kat link bawah tu.